والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam Buka File Podcast. Masih lagi bersama dengan Pok Zang dan pada file yang ke-7 hari ini, insya-Allah tim Buka File berjaya membawa seorang insan yang istimewa, yang namanya memang mekar di bumi Terengganu ini. InsyaAllah hari ini Pok Zang akan bawakan satu tajuk berkaitan dengan Al-Quran. Sebelum-sebelum ni banyak-banyak tajuk kan? Kita dah bincang bab undang-undang, bab faraid, bab sembelih, bab tanah kubur, pengurusan jenazah pun kita dah bincang. InsyaAllah pada hari ini, kami, tim Buka File Podcast dengan bangganya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Cik Abdul Halim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zang. Alhamdulillah. Pak Zang apa khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke Buka File Podcast Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Hadi saya panggil Ustaz Hadi tak? Boleh, ada masalah Pak Zang. So terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton Buka File, inilah insan yang kita maksudkan, Ustaz Abdul Hadi. Terima kasih juga Pak Zang sebab jemput saya hadir untuk bersama-sama di dalam podcast Buka File. Ya, terima kasih kembali. Dan sebagaimana semua maklum kan, Buka File, tagline kita, kisah di sebalik figura. Hari ini, tim Buka File nak congkil kisah Ustaz. Baik. Tapi sebelum tu, saya nak maklumkan pada para penonton sekalian, Ustaz Hadi ni, ini Qori ni, champion. Alhamdulillah Ustaz kan, tahniah. Alhamdulillah. Johan Qori Terengganu, mewakili Terengganu 6 kali rasanya. Berapa kali dah? Setakat ni 5 kali lah. Ke 5 peringkat kali. kebangsaan Terengganu 5 kali. Mewakili negeri Terengganu ke peringkat kebangsaan 5 kali. 5 kali. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah di peringkat kebangsaan naik Johan. Dan di peringkat kebangsaan paling tinggi naib Johan. Naik Johan. Tahun bila tu Ustaz? Tahun 2024 dan baru-baru ini tahun 2026 tempat ketiga. Di Terengganu kan? Di Terengganu tuan rumah. Kat mana tu kan? Maksudnya tuan rumah boleh jangan tau. Kan, biasa je gitulah. Tapi itulah bab apa ni, tilawah ni disubjektif kan? Subjektif. Kalau, yalah, juri-juri, kalau kita panggil juri, dia ada penilaian dia. Ya. Dia nak suara, dia nak lenggok, Tajuk. kan? Sahahnya. Jadi sebelum kita nak pergi lebih lanjut Ustaz. Ya Pak Zang. Okey. Baik. Yalah, tak kenal maka tak cinta kan? Ya. Jadi mungkin yang pertama ni saya nak bagi ruang pada Ustaz untuk sedikit lah ceritakan siapa Ustaz sebenarnya ni. Kan? Datang dari mana suara merdu ni kan? Ada tak apa kita kata petua-petua ni nak dapat? Jadi mungkin boleh start dengan keluarga kan? Dengan minat ke macam mana ke? Okey, sila Ustaz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zang. Ya. Dan saya ni bermula daripada awal lah. Lahir daripada keluarga yang suka kepada budaya kesenian, hiburan. Okey. Seni, hiburan. Tapi hiburan tu Islamiah. Berkaitan contohnya nasyid, qasidah, bacaan Al-Quran berlagu, mendengar qari-qari muktabar. Contohnya qari-qari Dr. Ahmad Nuainat, Dr. Abdul Basit. Ini budaya dalam di rumah. Okey. Maknanya hiburan. Ada qari ke kat rumah? Qari ke qariah ke ada tak? Tak ada. Maksudnya masa tu saya mana
ahli keluarga ni dia adalah hak yang lain qari-qariah ni tak. Mana kita ayah seorang je. Ayah ni dia seorang muazzin Bilal. Jadi bila di Bilal ni, Bilal ni kan tukang bang. Azan muazzin kan. Jadi kita ni bila dengar azan, ayah azan ni memang kita pun rasa sedap bang ni. Sedap dengar bang ni sedap. Dia pun ayah ni orang ada suara juga. Dan ayah ni dia seorang muazzin bermula daripada Masjid Kampung Delong. Masjid Kampung Gelong. Kampung Delong. Delong. Oh, okey. Dulu Asal Dungong ke? Dungong, ayah asal Dungong. Kampung Delong. Dan ayah ni Toki, ayah kepada ayah ni dia Tok Guru Pondok. Orang panggil dia Tok Imam Masuk. Maknanya asal usul pada Tok Imam jugalah. Tok Imam Masuk, Tok Guru Pondok. Dan ayah ni dia dulu sebelum dia jadi muazzin ni dia tukang kerak balok. Tukang kerak balok. Tapi oleh kerana masa dia duduk di Kampung Delong tu, masa tu dia belajar di di Pondok Haji Biding di Dungong. Di Dungong tu kan. Dan masa itulah dia belajar dan lepas tu dia kerja kerak balok dan ditawarkan jadi Bilal di Masjid Kampung Delong mula-mula. Dan lepas pada tu barulah dia ditawarkan untuk jadi Bilal di Jabat Rama. Bawah latihan kerajaan lah. Di Masjid Kuala, saya dah ada lagi lah. Ni maknanya ayah ada lagi? Ayah arwah dah. Arwah dah, okey. Arwah ni dulu, dia kerja potong balok ni? Dia kerja kerak balok. Okey, maksudnya kalau dalam tengah-tengah hutan tu sambil-sambil tu kan dia lawung ngaji kot tu. Okey, kita orang ngaji kat hutan. Duk lawan dengan mesin tu tu. Okey. Ustaz memang ada turut tuntut ilmu daripada dia tak? Untuk dengan arwah ayah ni saya cuma belajar ngaji je. Contohnya betul makhraj, tajwid dan sebagainya. Cuma asal usul saya ni ada belah mak. Belah mak ni pula mak ni orang Kuala Kemamang. Tok Ki pula asal daripada Yaman, asli Yaman. Sana'a. Hidung mancung. Okey, patut. Betul. Disahkan. Asal daripada Sana'a Yaman. Dan mak ni kira anak orang agak gitu. Tok Ki ni nama Syekh Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Abdul Razak Ad-Darwish. Dan dia pun seorang Darwish. Apa? Darwish ataupun Al-Kaf. Saya pun dah ingat dah salah sila tu. Daripada maknanya Tok Ki daripada mak, belah ayah pun mana orang yang Tok Imam Mansur, hak ni pula daripada Sana'a Yaman. Dan pernah dengar pak saudara dia mengalungkan bacaan pak saudara. Saya tak dengar sangat dengan pak saudara ni, tapi dia ni boleh ngaji berlagu pak saudara ni. Wallahualam mungkin dia belajar dengan Tok Ki, sebab kita tak dengar dengan Tok Ki. Berlagu hak yang macam orang bertanding tu lah. Bertanding tu lah. Gelah-gelah dia nak arwah tu baru dia pernah baca sikit depan kita. Masa tu kita baru pandai. Rupanya dia ni Amilah, saya panggil Amilah. Ami. Ami tu dia pok saudara. Macam kita panggil pok lah kan. Ami kan. Punya Amilah pandai berlagu baik hati dia. Masa tu kita tahu asal-asal. Masa kita kecil kita jumpa dia tak pernah tanya, tapi bila kita dah besar, tingkatan 1, tingkatan 2, kita jumpa dia, rupanya dia pandai berlagu, pandai buat hijaz, pandai buat nawang. Masa itulah. Lepas tu jadi saya ni budaya tu dengan budaya daripada rumah tu dengan hiburan kesenian Islamiah lah, dengan nasyid. Nasyid layan juga ni? Nasyid pun layan. Ni angkat-angkat baru ni. Belaka semualah. Jadi start daripada tu lah Mak Zang. Start daripada tu kita terngiang-ngiang di telinga, mana hari-hari dengan mendengar halwa telinga dengan nasyid, dengan bacaan Quran. Syekh Qurra ni, Al-Husari, Siddiq Al-Minshawi. Dan ayah ni dia ada kaset besar, dia ada radio besar tu. Dan dia ada susunan kaset dia. Jadi memang kita ni ambil pasang sendiri je. Kita suka. Memang ayah ni dia minat dengar, tapi dia tak pandai, tak tahu Taranum Bayati apa, dia tak belajar lah. Tapi dia minat dengar. Tapi galik lah, maknanya dia memang suka. Dia memang suka. Ada lagi tak radio besar tu? Kaset-kaset tu? Lama kita tak sipang. Jual mahal tu. Dan pernah dia beli pula mic.
ada mic kecil, Okey. sambung kat radio tu. Sebab saya ni masa 5 tahun, 6 tahun, memang suka ngikut. Ngikut bacaan. Contohnya saya suka ngikut Abdul Basit. Surah Al-Duha, satu ayat panjang. Al-Duha. Dibaca والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك. Dah tarik nafas molek ni. لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Allah. Dulu famous sangat dalam radio ni. Gitu. Tapi itulah untuk pengetahuan para penonton, ustaz baca, ini bacaan yang betul Dia ada istilah kita kata qiraat. Jangan kata kita wadduha, ustaz baca wadduha, kata sesat dah. Ini Pak Ustaz nak kena cerita betul-betul. Kan takut orang salah anggap. Kan? Bacaan qiraat Warashun An-Nafi'. Dia adalah siapa hak ngaji tu dia tahu. Kan? Tapi sebelum apa-apa kena khabar. Dia zaman-zaman online sekarang ni ustaz, kita tak boleh main gini. Tak boleh. Orang pusing-pusing pula. Betul. Kalau katakan saya ingat dulu ada satu tempat kalau Tok Imam biasa kita bulan puasa lah nak bawa kita pun tak embuh lah dengar wadduha tiap hari bila kita panggil qari hafiz ni dia nak lah bawa, tapi pesanan dia kalau nak bawa kena umum. Hari ni saya nak baca dia panggil apa qiraat kaedah apa tapi gini. Jangan kena umum dulu. Habis mufarakah belaka susah kita kan. Betul. Okey. So itu di peringkat keluarga lah, maknanya adalah sedikit kan. Kita kata pengaruh keluarga. Kalau zaman sekolah kawan-kawan kena Ustaz? Ada tak? Di sekolah ni memang rasanya tidak ada lah. Di sekolah memang kebanyakan di rumah. Kalau di sekolah ni cuma dibagi pendedahan kepada saya untuk membuat persembahan. Pendedahan untuk keyakinan buat persembahan di khalayak ramai. Ni Quran ke nasyid ke apa? Baca Quran. Setiap kali perhimpunan memang saya diberi pendedahan untuk mungkin bagi keyakinan. Masa itulah saya baca Quran di perhimpunan. Tiap-tiap kali ada had. Macam mana cikgu ke ustaz ke boleh congkil, boleh kata dah Hadi baca. Macam mana cerita dia tu? Cerita dia tu. Sebab kita duduk dalam sekolah, duduk dalam kelas, memang kita buat ngaji. Kalau dah duduk saja Pak tarik baca. Dia saya baca Al-Nasrah ke, baca kuliah. Kita baca semua. Maksudnya kadang-kadang duduk saja ikut hak tak syah duk baca kan. Pada kita buat benda lain tu duduk saja tu tarik lah. Memang benda ni biasanya qari-qari ni hak minat-minat orang kata dia siapa gila ke benda tu. Maksudnya suka sangat benda siapa dia. Kadang-kadang tak sedar. Nombor siapa kita ni duduk mana-mana lah. Kadang-kadang memang boleh duduk saja. Dia bunyi kan mulut mana mesti bunyi kan ada. Tapi masa tu ustaz dah berguru belum? Masa tu tak lagi. Masa tu cuma dengar maksudnya dia tengyang-nyang bacaan qari-qari tu. Ustaz ikut kat mana? Kaset? Masa tu kaset. Kita YouTube semua tak ada lagi zaman tu kan? Masa tu kaset. So maknanya bila ustaz dengar tu boleh tangkap lalu? Boleh tangkap lalu. Benda tengyang-nyang, ulang je. Dan masa sekolah masa mula saya darjah 5 baru cikgu suruh masuk pertandingan tilawah. Masa darjah 3, darjah 4 saya tak tahu tak ada pertandingan ni. Tilawah ni. Masa darjah 5 baru start masuk. Masa itulah bila masuk tu kita baca pun tidak ada pendedahan lah. Dengan susunan taranumnya, dengan bayati mula, penutup harakat dan sebagainya itulah. Sampailah darjah 6. Masa tu baca tu walaupun baca tanpa tahu kaedah dia tu, tapi tetap boleh johang masa tu peringkat PTG, dulu PKG Pusat Khidmat Guru, Perkhidmatan Guru kan? PKG Pusat Kegiatan Guru. Lepas tu peringkat Zong. Dan masa darjah 6 boleh pergi ke peringkat negeri sekali. Tapi baca tu tanpa belajar. Maknanya tak tahulah, maknanya kita memang ustaz ambil lah satu contoh share
ngaji bawa je. Bawa aje. Tak ada lah 3-4 lagu ikut requirement dia kena 3-4 lagu tak ada. Baca kodang je. Sebab masa tu memang tak ada tok guru lagi. Tak ada tok guru lagi, tak jumpa tok guru. Ayah pun tak ajar. Dia ajar cuma tajwid, sebutan huruf, dan boleh pergi lah sampai ke peringkat negeri masa sekolah rendah tu. Dan ada kawan 2 orang, Ustaz Qarni dan juga Ustaz Syahir. Dan sekarang masih saya lagi berkawan dengan dia, dan kita pun bertemu pula dengan dia sampai sekarang pun masih lagi dengan dia. Masih masuk tilawah dengan dia, Ustaz Syahir ni. Sama-sama jadi peserta. Sama-sama jadi peserta hingga ke peringkat negeri sekarang ni. Jadi masa dulu tu Ustaz Syahir ni lah yang dapat naik Johang, Ustaz Qarni tu Johang. Masa sekolah rendah. Jadi ingat masa tu cikgu kata, awak kena buat Johang ni. Kalau awak Johang awak boleh naik belong. Masa tu naik kapal terbang lah. Kapal terbang pergi Sabah. Wakil negeri. Jadi kita sebelum tu bersungguh lah orang ni. Dah dapat tempat ketiga ke 4, wallahualam tak ingat langsung. Ustaz Syahir dengan Ustaz Qarni ni lah yang terpilih. Yang pergi lah. Jadi start pada habis sekolah rendah tu barulah permulaan ayah ni dia nampak potensi kita. Dia ni memang betul-betul bersungguh hantar pergi belajar. Di Terengganu? Cari tok guru? Cari tok guru. Memang kita ada seorang tu kan, wanita kan, Qari'ah tu. Datuk kita di Terengganu ada Datuk Hajah Rogayah. Arwah Datuk Hajah Rogayah Suluh. Pernah berguru dengan dia? Tak pernah. Datuk Hajah Rogayah saya tak pernah. Qari'ah cuma pernah dengan Hajah Hambak. Pernah Hajah Hambak di Masjid Ladang. Masa tu tak silap tingkatan 2 ayah pernah tu lah. Memang bermula daripada tingkatan 1 ramailah guru-guru kita bertalaki daripada tingkatan 1 sampailah sekarang. Tingkatan 1 tu di sekolah apa? Di sekolah Ladang, sekolah agama Ladang. Mungkin Pak Zan rasa bila kita dalam keadaan yang tempat yang betul. Kan? Mungkin di sekolah rendah ni masing-masing kita ialah dari sudut pertandingan, dari sudut tenaga pengajar mungkin agak kurang. Kan potensi tu dia paling tidak pun dia dah push dah. Ustaz pergi pertandingan semua, cuma dalam pertandingan contoh dia kata ada berapa lagu Ustaz? Requirement pertandingan berapa lagu? Asasnya ada 7 lagu. Maknanya biasanya dalam 8 minit dalam 3 lagu je. 3 lagu. 3 lagu terlalu. Tapi maknanya masa kita mula-mula tu kita tak tahu pun lagu tu kan. Kita ikut lah kan. Tapi bila Ustaz dah masuk alam remaja, di sekolah yang kita kata ialah background sekolah agama. Jadi ustazah tu ramai yang mana minat ada background qiraat, ada background qori, ada dah start boleh mengajar kan. Betul, masa tingkatan 1 lah bermulalah saya pengenalan awal untuk bermulanya belajar ilmu taranum, suara, bagaimana menyebut huruf Al-Quran, bertalaqi betul-betul dengan guru. Dan saya nampak permulaan tu lah saya belajar sebenarnya tak belajar tajwid dengan sebutan huruf. Saya belajar bermula dengan taranum, dengan berlagu tu dengan belajar tajwid. Sebab apa? Sebab bila kita belajar taranum ni, dia ada kaedah yang dipanggil bacaan mujawwad. Bacaan ni kalau dalam tilawah ni kita baca perlahan. Contohkan kalau kita tengok orang tan ni tilawah sebagainya kan, dibacakan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hakim dia akan teliti satu-satu nampak jelas huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya di situ saya belajar sebutan huruf, nampak punya ba ni sebut gini. Bismillah, la sebut gini. Ra tak sebut tu kita pun sebut ra. Gitu pun kita sebut ra sama mulut muncul kan. Ini kalau mulut ismam, kalau musim-musim tu memang ni lah kan, memang belajar automatik kita fikir lalu. Sebab belajar taranum ni dia sekali dengan burdah lagu, bukan sahaja lagu tapi kita nampak mulut guru kita tu panggil musyafahah. Antara kita dengan guru, kita nampak lalu. Kita pun ikut cara guru baca. Kalau kita nak belajar hanya mendengar audio saja tak boleh. Tak boleh. Dia kena ni lah. Mesti berhadapan dengan guru. Baik, Ustaz.
panjang lagi sebenarnya kita ni kan. Panjang. Cuma kita apa-apa pun kita kena rehat dulu. Rehat dulu. Kan. Tadi Ustaz Baik, tarik tu, saya nak untuk segmen seterusnya ni tarik lagi lah. Jadi apa-apa kita kena minum dulu. Kita Baik, kena berhenti seketika, kita sambung lagi selepas ini. Baik, bos. Baik, stay tune. Kembali lagi kita dalam Buka File Podcast. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Abdul Hadi. Ya, Fazan. Qari Negeri Terengganu. Alhamdulillah, muda lagi orang ni. Tapi pencapaian dia Masya Allah. Ilmu yang kita boleh belajar dalam segmen pertama tadi pun banyak dah. Pok Zang kagum. Tadi kita berhenti kan Ustaz kan? Yeah. Sebelum kita berhenti seketika tadi, Ustaz duk cerita pasal nak belajar Buddha. Ya, Buddha ni lenggok lah. Lenggok lagu kan. Kalau dalam lagu-lagu contemporary ada balada. Kan, ada rock, ada etnik kreatif kan. Sebenarnya kita ilmu qiraat ni, taranum ni, kan banyak sebenarnya. Dia ada lenggok-lenggok dia kan. Cuma tadi kan Ustaz ada bagi tahu. Ustaz belajar lagu dulu, burdah dulu, lenggok dulu. Kemudian baru belajar tajwid. Kan? Baik, saya nak tanya. Sebenarnya kaedah yang paling berkesan, dan mungkin sekarang ni Ustaz pun ada akademi kan, yang mengajar taranum ini pada anak-anak, pada orang dewasa. Pendekatan tu berdasarkan ilmu ni sepatutnya mana dulu? Burdah dulu ke tajwid dulu? Taranum dulu. Baik, Fazan. Dari segi pengalaman saya lah, pengalaman saya, sebenarnya dia taranum ni satu ilmu yang berbeza. Tajwid pun satu ilmu yang berbeza. Maknanya atas pilihan masing-masing. Kalau contohnya dia nak dirasa perlu kepada belajar tajwid dulu. Yang lebih aula, lebih utama, seeloknya begitulah. Maknanya perlu kita perkemaskan tajwid dulu, teori dan juga makhrajnya, bertalaqi Quran dulu. Dan barulah kita masuk kepada nak belajar ilmu taranum. Itu mengikut dari segi susunan lah, susunan. Ataupun sambil-sambil dalam kita belajar tajwid, makharijul huruf, serta huruf, dalam masa tu kita belajar lagu. Sebab tu di Akademi Al-Hadi ada, kita buat satu modul. Modul ni kita buat belajar makhraj sambil berlagu. Apa yang Ustaz praktik sebelum ni tu lah. Maksudnya kita buat sekali. Sebagai contoh, ada dalam modul tu kita buat susunan susunan belajar makhraj sambil berlagu. Contohnya yang kita buat sebagai contoh, huruf A sebagai contoh. Lanjut sikit Ustaz. Bayati. Contoh taranum bayati dengan menjumuk huruf A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal mu'ni, Ma, I, An, Ani, A. Sebagai contoh. Contohnya tu vokal je tu. Tu vokal. Sebutan huruf tu maksudnya kita sebut dengan betul, dengan keadaan mulut. Sambil-sambil kita berlagu. Maksudnya kita buat alunan bayati kat situ. Sebagai contoh, kita buat huruf ta dengan taranum nahawan. Ta, ti, tu, ba, ta. Tu, ta, ta, ni, ta, ta, na, minal, mu, ta, ni, ma, ti, ta, ta, ni, ta. Sebagai contoh. Tu macam tobi top lah tu. Tobi top. Kan, sebagai top maknanya. Memang silibus tu memang ada yang sistem tu memang ada yang buat. Memang maknanya memang ada tok guru yang akan gunakan sistem asalnya dalam saya tengok dalam YouTube, dalam TikTok dan sebagainya, dia belajar tanpa ada taranum. Maksudnya dia ta, ti, tu, ba, ta. Tu, ta, ta, ni, ta, ta, na. Kan, kalau huruf kha,
kha khi khu bakh, dibuat straight je. Khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha. Tapi dia kan bola huruf kha ni mulut begini, keadaan mulut sebegini, dia straight je. Tapi saya ambil dia punya kaedah dia tu, saya masuk elemen lagu kat situ. Jadi supaya maksudnya adanya elemen taranum burdah kat situ. Seronok lah. Supaya nak lagi lebih seronok. Sebab kalau Pozang, kita tengok kaedah orang belajar Quran dulu kan. Kan dulu kita belajar muqaddam. Muqaddam ni dia ada permulaan tu kita belajar huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, kan. Kalau orang Melayu ni ada dia punya nasyid dia. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, kan. Dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, kan. Kalau Arabnya alifun ba, ta'un sa, jimun ha'un kha'un dal. Kenapa dia buat elemen lagu tu? Sebab apa? Dia nak bagi anak-anak hok dengar, orang yang pun sedapnya lagu ni. Benda tu dia pun terngiang-ngiang dekat. Sebab tu budak 2 tahun 3 tahun bila dengar pun dia boleh ikut. Betul. Sebab benda tu salah satu benda ni boleh mengulik hati. Yang ada satu saya baca kajian PhD daripada orang Arab Saudi tu, kenapa bayi yang lahir, yang baru lahir, bila dia didendangkan dengan zikir, kan? Dendangkan dengan zikir, boleh dia tidur, kan? La ilaha illallah ya zal jalali wal ikram. Dengar dia ulik hati, boleh mengulik hati. Bahkan kata bayi kita pun dengar boleh tidur. Contoh Hasbi Rabbi tu Hasbi Rabbi pun boleh ingat tak? Maksudnya benda ni hiburan lebih-lebih lagi Islam, benda ni Islam syariah, mana benda ni Islamiah ni kan. Memang boleh mengulik lah hati orang Muslim kita, mana orang Islam lah, orang yang lebih-lebih lagi dengan Quran. Maksudnya elemen taranum ni, berlagu ni bila dalam Quran lagilah boleh lagi beri kesan kepada pendengar tu. Kalau nak belajar Ustaz kan, dia yelah, sebaiknya kita budak-budak muda ni memanglah kan. Kalau orang tua-tua pencen-pencen dah tak tahu nak buat apa, sesuai tak? Gigi pun tak ada dah. Sesuai tak nak belajar taranum ni? Biasanya saya lihatlah kepada untuk yang orang tua-tua, veteran dan sebagainya, biasanya dia orang ni dia memang dia suka mengaji, tapi kepada elemen-elemen berlagu taranum ni mungkin kurang dah sedikit minat dia tu. Tapi dia suka mendengar. Satu suka mendengar, dan saya juga lihat kebanyakan orang kata orang veteran lah, orang tua kan, dia lebih suka dengar bacaan murattal. Maksudnya dia suka ikut. Contohnya saya ada kelas Quran kan. Banyak dia orang ni adalah taranum, contohnya Hijaz, Jaharkah. Dia orang ni suka dengar tu. Dia suka, dia buat hak tu je, hak lain dia tak suka. Mana ada lagu-lagu pilihan yang dia orang suka. Macam tapi kalau nak belajar tu mungkin dia tak lah. Bacaan taranum untuk jadi imam, dia takkan bawa lah 4 lagu tau. Dia akan bawa satu je kan. Kalau pertandingan kita kena ada kombinasi. Hak ni kena dulu, hak ni akhir. Dan dia tengok juga ayat dan cerita kan. Betul. Kalau cerita tu cerita pasal syurga, janganlah bawa lagu yang beda, Jaharkah. Jaharkah yang keras, yang tinggi kan. Lagu ras contoh tinggi-tinggi, dia kena suara tabaqat. Dan sebab tu taranum ni dia perlu kepada mengikut tabaqat suara juga. Contohnya Bayati perlu bawa sederhana saja, tak perlu tinggi-tinggi. Ada dalam susunan ciri-ciri tu. Ciri-ciri taranum tu. Ustaz, banyak ni guru lah. Saya nak tahu guru Ustaz. Guru. Sepanjang, yelah tadi kata tak ada official ataupun kita kata tak ada guru yang ni kan. Bila masuk sekolah menengah dah didedahkan dengan pertandingan-pertandingan kan. Nak fight ni ustaz-ustaz yang kawan-kawan tadi tu yang dah pergi naik belon ni kan, takkan kita tak naik juga kan. Jadi mungkin cari tok guru kan. So siapa tok guru Ustaz sebenarnya?
Saya daripada sekolah menengah, bermulanya tingkatan 1 tu, asalnya saya sekolah di ni, sekolah Ittifaqiyah. Ittifaqiyah di Kuala Besut. Okey, SMKA SMK Ittifaqiyah. SMK Ittifaqiyah di Besut, Jetih. Dan masa saya duduk sana tu dalam 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan tak silap lah. Dan masa tu memang saya permulaan saya belajar dengan situlah. Ustaz Abdul Rahman kata silap, arwah kata silap. Ini bawa KQT ni, KQT. Apa? KKQ. KQQ. Tapi saya masa di Ittifaqiyah tu rasa tak silap KKQ saya tak sempat masuk lah. Cuma saya masuk tilawah lalu. Cikgu pun suruh, dia tahu kita ni boleh mengaji. Dia pun pilih dah kita masa tingkatan 1. 3 bulan masa tingkatan 1 tu. Dan sempat belajar dengan Ustaz Abdul Rahman ni. Belajarlah bayati harakat 1, 2, 3. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Macam puasa. Itu okay, boleh. Betul. Itu saya rasa KQT tu. KQQ. Sebab Quran. Pak Zam punya tok guru pun Ustaz Razi. Ustaz Razi pun itulah dia. Kami kelas hari Rabu rasanya petang. Tengoklah kalau minggu tu ngapa memang tak ramai lah datang kot sebab tak ngapa. Kena cuba. Memang kena dah tu. Pak Zam cuba sikit. Jangan. Habis kita. Tapi kalau bab taranum rasanya ramai. Sebab masing-masing ialah kita budak-budak muda kan nak tunjuk suara ni. Okey, so itu dekat SMKA Ittifaqiyah. Kemudian Ittifaqiyah. Ustaz Abdul Rahman, dan ketika itulah mana saya mula belajar situ dan saya saya berhenti kalau tu. Bukan berhenti, jadi tak mau jauh sangat naik bas, jauh ke family. Saya balik. Masa tu duduk di Kemaman? Masa duduk di Kuala Terengganu. Ayah saya ayah ni dia Bilal Muazzin di Masjid Abidin 16 tahun. Daripada tahun 80-an sehinggalah dia pindah di Durung lah. Masa tu duduk di flat Taman Sekolah di bandar tu. Dan masa di Ittifaqiyah saya sekolah 3 bulan saja. Saya balik sendiri. Lepas tu tak pergi dah tu sekolah. Ferah lah ustaz tu. Tapi pernah masuk tanding di Ittifaqiyah dan saya sempat mengharumkan nama. Sempat masuk mengharumkan, dapat naik Johang kalau silap sekali. Tapi belajar sekejap je lah. Dan lepas pada tu pergi di sekolah, masuk di sekolah Arat Ladang. Mengajuk-ngajuk dok pergi sekolah. Ayah balik hari ni tak duduk asrama kan? Sana duduk asrama tak? Sana duduk asrama. Duduk sana baru balik hari. Lepas tu bulan 5 masuk di sekolah Arat Ladang bulan 5 tahun 2025 tu. Dan masa tu pula kita pun ayah pun dia hantar ke rumah Ustaz Yusof Mbong. Haji Yusof Mbong masih ada sekarang. Sekarang dia muazzin bila kalau silap di surau di Pasar Payang. Masih lagi ada lah. Ustaz Yusof Mbong. Okey. Sedap tu. Dia memang suara kuat. Kita pun macam bila kadang-kadang bawa orang kita pergi lain macam Ustaz Yusof Mbong ada buat. Itulah Qori tu. Itulah guru yang banyak lah saya belajar. Ustaz Abdul Rahman tu sekejap je. Dengan Ustaz Yusof Mbong ni lah kita belajar. Ingat lagi surah yang dia ajar, surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Belajar harakat 1. Ikutlah dibaca. Dia baca sahabat ni. Dan lepas pada tu pergi ke arwah Haji Daud Cik Mang. Arwah Haji Daud Cik Mang ni dia seorang qari, pernah naik Johang antarabangsa. Di Kapul Ladang, daripada Flat Kolang saya naik basikal. Daripada Flat Kolang pergi ke jalan jarak. Jak Cina dulu. Pergi tu sendiri. Daripada masa Ustaz Sombong tu ayah hantar. Kat minggu 2 kali seminggu dia hantar. Dan pernah ayah ni dia ada kaset Hopsor gini. Bawa pergi kat Haji Usuk tu. Bawa kita pun bawa nak rekod bacaan tu. Maknanya pentingnya alat-alat tu masa tu. Sebab pada kita baca kita bertalaki kita dengar balik rumah. Kita dengar balik. Dan dulu kita tak ada handphone kan? Ada. Dulu kaset Lepas tu habis je latih tu pulah balik. Buang kita belajar tu. Rekod pula pergi belajar. Tindih atas tu kan? Tindih kan pulah-pulah. Ya. Main dengan kalang. Pensel. Keren. Dan masa tu ayah pula dia bagi hadiah. Pernah dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah masa tu di Rusila je ada jual. Rusila ada jual
kaset hot petok cek tu. Okey. Masa tu lah baru kita Macam bawa Walkman tu tak? macam Walkman. Tapi ada opsi tu kaset juga. Okey. Boleh dia bagi tu, dia bagi hadiah. Kita pun bawa tu lah pergi kat Abu Haji Daud Cik Mang. Bawa Ayah setiap kali hantar ustaz tu dia duduk sekali dengan dia duduk masa dia macam mana dia duduk sekali. Okey. Dia tunggu sampai lah habis. dia pun try jugalah bawa juga lagu tak? Dia duduk dengar je, dengar aje. Dia Penuh dengar tak? Dia dengar. Rabbi, okey. Dan dekat Arwah Haji Daud Cik Bang, masa tu saya datang 3 sekali dengan Ustaz Afan Ali. Dan idola saya masa tu Ustaz Afan masa tu. Ustaz Afan Ali. Dan Ustaz Afan Ali ni dulu masa kita kecil kita tengok sama dia ni dekat Stadion Negeri Tilawah. Sebab kita pergi sama kita dengar persembahan setiap kali dia buat persembahan memang hebatnya dia ni. Kita teruja bila nak dengar dia baca tu. Teruja sungguh tengok dengar dia baca. Ya, nak jadi gini juga ni baca depan tuanku ingat majlis dan sebagainya. Dan selepas tu saya pergi kepada Ustaz Afan Ali pula di IQT masa tu. Ada kursus taranum dan qiraat. Dan setiap guru tu memang dia berbeza dia punya tari uslub cara pergerakan suara dan sebagainya. Dan pergi kepada selepas Ustaz Hafaz, saya pun pergi ke besuk Ustaz Haji Rahim di Kelantan. Naik hari Selasa pergi dengan kereta lah. Pergi lepas isyak balik lepas subuh balik. Allah. Perjalanan jauh. Ya. Kita kadang-kadang sampai awal dah pukul 9 solat isyak dan boleh baca pukul 1 sebab ramai orang. Ramai nak berdatang lelaki arwah Haji Rahim. Di situlah belajar. Dan selepas Haji Rahim kita pergi kepada Ustaz Yahya Daud. Ustaz Yahya Daud di Kelantan. Dan maknanya ada pergi kat dia baca sikit, kita talaki dengan dia. Lepas tu kita ingat tu, bawa tu ilmu. Kita bawa dan kita recording. Hak yang recording ni sangat penting. Sebab recording ni lah kita dengar semua tai nak tidur, nak buat latihan berlatih dan sebagainya. Hak recording ni penting ni. Bacaan Tok Guru ke bacaan kita? Bacaan Tok Guru sekali kita. Okey. Kita Tok Guru baca, tengok kat mana halau kita betul-betul balik. Dan dalam masa yang sama, masa saya tingkatan 1, masa itulah saya masuk tilawah. Peringkat sekolah sampailah peringkat sekolah, peringkat kebangsaan, peringkat belia 4B, peringkat kemas, banyak saya masuk dulu. Sampailah masuk peringkat dewasa. Start pada tu. Peringkat negeri dan peringkat kebangsaan baru lagi 2019 peringkat kebangsaan pertama. Sehinggalah peringkat antarabangsa. Masa tu umur ustaz berapa masa masuk mewakili Terengganu tu? Mewakili Terengganu 11 ke? Masa mewakili Terengganu peringkat belia 4B umur 17. Umur 17. Dan saya bila boleh hasah tu masa peringkat sekolah start datang form tu sampailah saya tingkatan 5 saya tak pernah dapat naik Johang sama. Daripada datang 2. Ni pencapaian ni lah. Memang orang marah dengan ustaz ni. Lepas tu kawan kalau duduk dia pun dia dapat naik Johang sama. Saya pula duduk atas dia. Dan kita pun jumpa dengan dia di peringkat negeri sekarang lah. Dia sebab mungkin masa kita kan suara tau. Bila kita sekolah merendah, mungkin suara tak pecah lagi. Bila tak pecah, ada lagu-lagu yang tak sesuai untuk bawa. Betul tak? Yeah. Suara budak. Suara betul. Kan? Bila tinggi tu, suara jadi nyaring lah. Suara budak. Kan? Bila kita dah dewasa, akil balik, suara dah start jadi lain. Dia punya garau itu sebenarnya nikmat. Sedap kita dengar tau. Tapi itulah tuan-tuan, para penonton sekalian, kita nak minta ustaz belanja. Kan? Nak tengok, nak dengar balik macam mana suara dia tu kan. Tapi kita terpaksa berhenti dulu. Nak buat macam mana kan? Sistem begitu. Kita bagilah ustaz minum air dulu kan. Kalau tak, dia tak nak tarik nanti. Jadi untuk itu kita berhenti seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali lagi kita dalam Buka File Podcast. Masih lagi dengan Ustaz Abdul Hadi. Okey, qari kita. Kan? Alhamdulillah. Tadi kita dah sebut pasal tutur guru, pengalaman, dan Ustaz kata sejak di sekolah menengah daripada tingkatan 2 sampai tingkatan 5 memang Johan. Kan? Johan di peringkat sekolah. Mana ni di peringkat negeri ni?
di peringkat sekolah saja. Oh, di sekolah saja. dan Mana kebangsaan. mewakili sekolah. Mewakili sekolah ke peringkat negeri. Maksudnya Johan negeri ya. Johan negeri peringkat sekolah. Dan di peringkat kebangsaan sekali. Peringkat kebangsaan masa tingkatan 5. Wah, Johan tengok. kebangsaan sekolah-sekolah. Ni dah banyak dah ni kan. Okay, kita nak dengar pasal pencapaian lah. Kan? Ini ialah satu ilmu dan minat. So sekarang ni kita nak pertandingan. Kan? Okay. Sepanjang karier Ustaz sebagai qari ni lah. Okay. Sejauh mana dah Ustaz pergi? Sejauh mana tempat dan pergi. mungkin peringkat yang sekarang ni pencapaian terkini lah. Dan mungkin Ustaz ada impian nak pergi ke situ. Kan, pertandingan apa kan? Kalau macam kita orang nyanyi ni dia nak buat konsert dekat Royal Albert London contoh kan, nak masuk dekat apa ni tempat-tempat ni. Okey, macam kita orang qari ni mesti adanya ni kan. Jadi soalan dia tu sejauh mana dan di peringkat mana. Sila Ustaz. Baik Pak Zam. Kalau ikut apa ni, kita punya panggil pencapaian tu nak pergi ke peringkat antarabangsa lah. Nak duduk juga sekali pentas antarabangsa yang anjuran Malaysia punya. Kalau di adanya menang kebangsaan mewakili Malaysia. Ya betul. Nak boleh. Sekarang ni Ustaz nombor 2 je kan? Sekarang ni nombor 2. Oh, okey. Sekarang ni peringkat kebangsaan paling tinggi pun nombor 2. Dan memang kalau untuk peringkat antarabangsa ni mewakili Malaysia ni memang bagi saya sangat-sangat susah dan mencabar. Sebab qari-qari di Malaysia ni dia memang sekarang meningkat naik. Bila dah kita punya apa ni zaman. Contoh kalau zaman dahulu contohnya Haji Mat Wante. Dahulu zaman-zaman dulu. Haji Mat Wante, guru saya Ustaz Yusof Hombong, Haji Daud Cik Mang. Dulu zaman-zaman dia lah. Haji Ali, ayah kepada Ustaz Tamizi Ali dan sebagainya. Lepas tu datang pula zaman lain. Zaman ni zaman Ustaz Afan Ali, Ustaz Tamizi Rahman. Ni zaman dia Ustaz Kamarul Zaman Daud, anaknya Tok Guru satu Ustaz Haji Daud Cik Man tu. Zaman dia. Lepas tu sekarang ni zaman saya. Zaman saya bermula tahun 2019. Zaman saya dah saya sekarang ni dah ke peringkat kebangsaan 5 kali. Dan 5 kali dan sekarang ni tahun 2026. Saya bermula kebangsaan 2019. Jadi setiap tahun lah tu berderet lah tu. Tak, masa 2019 tu dia bila kita wakil negeri Terengganu 2 kali, dia kena rehat. Dia tak boleh masuk. Kali ketiga tu tak boleh masuk. Dia kena rehat. Oh, memang kita tak dibenarkan masuk tahun ketiga? Tak dibenarkan masuk. Kalau direct 2 kali Johan. Tahun negeri lain macam tu juga ke? Sama. Negeri lain pun masuk. Kebangsaan macam tu. Kebangsaan. Jadi memang dia kena rehat lah. Kalau 2 kali. Setakat ni 2 kali lah. Saya 2019, 2020, 2021, 2022 saya rehat tak masuk. 2023, 2024 saya masuk. 2 tahun. Lepas tu 2025 saya tak masuk. 2026 saya masuk. 2027 masuk lagi? Untuk 2027 boleh masuk. Boleh masuk lah sekali lagi. Tahun ni. Dah kalau Johan 27, 28 kena rehat lah. Kena rehat lah kalau Johan. Dia gitu. Kalau dulu, dia tak ada hak. Siapa yang dia Johan 10 kali lah. Kalau zaman Hajah Rogayah Sulong dulu kan, sebab tu Johan Antarabangsa 5-6 kali Johan Antarabangsa dulu. Sebab dulu tak ada peraturan. Maknanya peraturan tak ada qari, maknanya tak ada ramah. Pak Zah rasa kaedah dia buat gitu supaya ada orang lain yang boleh. Maknanya Ustaz dah menang 2 tahun, kita bagi. Ada orang lain. Tapi bila tahun ketiga, dia dah, tapi Ustaz takkan jumpa lah dengan Johan-Johan sebelum. Tak jumpa. Kan? Kita akan jumpa kalau dia Johan pula untuk tahun kedua. Kita akan jumpa dia dipanggil Johan menunggu. Gitu. Jadi apa ni untuk biasanya untuk pencapaian tu untuk duduk di pentas antarabangsa lah. Dan pencapaian saya di peringkat awal untuk saya cerita daripada awal peringkat sekolah-sekolah Malaysia pernah sekali lah Johan, dan di peringkat belia Pak B saya pun pernah Johan 2010. Masa tu saya umur 17, kata 5, dan yang lain semua veteran umur 35, 40. Belia lah. Masa tu belia 40. Tapi masa tu kita seorang je sekolah. Kita seorang sekolah. Dan pernah
pernah Johan juga beli 4B tahun 2010 tu. Dan keretahan kebor pun ada masa saya simpang. Masa simpang kita. Seronok kan simpan keretahan masih kebor. simpan lagi. Keretahan kebor tu ada 2 sini harian sekolah. Dan tahun 2019 barulah saya dapat ke peringkat negeri ni. Dekat negeri yang anjuran JAKIM ni lah. 2019. Dia memang ada langkah ke ataupun contohlah macam kita nak juara sekolah lah. Nak masuk untuk negeri ni dia ada tapisan dia ke, ada saluran ke, macam mana sebenarnya? Dia untuk negeri Terengganu, peringkat negeri untuk ke peringkat negeri ni, dia bermula daripada awal saringan. Dia saringan peringkat lepas tu dipilih 5 orang. Dan 5 orang ni pergi ke peringkat daerah, dia bertanding pula, dia akan pilih seorang. Seorang ni akan pilih wakil daerah Terengganu wakil daerah dia. Peringkat negeri. Jadi 3 peringkat lah untuk ke peringkat kebangsaan tu. Jadi yang kebangsaan tu yang keempat lah. Yang kelima antarabangsa. Jadi untuk pergi ke antarabangsa ni perlu lalui 5 tapisan. Saringan, daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa. Okey, kalau lah contoh kan, kita ni ada setengah-setengah tu kerja jawatan kan. Mungkin masa ustaz pun masuk maksak kan. Kaki tangan kan. Okay. Contohlah dia memang dah Johan maksak dah. Maksak. Ada tak ruang dia untuk terus mewakili daerah? Tak perlu saringan? Ada. Dia kena masuk saringan juga? Masuk saringan juga. Walaupun dia Johan maksak, kena pergi saringan juga. Okey. Tak mudah lah. Maksudnya memang ini cream of the cream lah. Kalau kita rasa walaupun kita pernah juara dekat satu-satu pertandingan, satu-satu peringkat, tapi bila kita gagal saringan, memang tak dapat lah. Tak dapat, walaupun pernah juara. Kalau salah biasanya gitu lah. Dia akan kalau saringan tu, kalau kesalahan besar, faktor tak biasanya berlaku. Walaupun dia pernah Johan kebangsaan, bila peringkat saringan ni dibaca salah besar. Tukar baris ke. Jadi kena out lah tahun depan pula. Dia gitu. Mana kalau macam ustaz nak masuk memang kena start daripada saringan ni. Start daripada saringan awal. Tak boleh lah kita kata white card. Aku Johan tak lepas. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Gitu. Masyarakat dia gitu. Dan tapi bila kita Johan negeri, contohnya tahun lepas saya Johan negeri, tahun ni saya tak masuk dah hak saringan ni. Dia akan pergi terus ke negeri. Dipanggil Johan menunggu. Jumpa pula orang-orang geng-geng yang mewakili daerah dia tu. Ya, betul. Jadi kita tak pergi dah ke bawah tu bang. Untuk tahun itu. So bila ustaz champion juga, 2 tahun ke depan kena rest. Tahun ketiga start balik dari bawah. Gitu. Itu peraturan yang negeri lah. Tak mudah ni. InsyaAllah Pak Zang boleh lah. Okey. Dan tahun ni tahun 2026 bulan 9 ni akan mula. Bulan 8 bulan 9. So sekarang ni pejabat daerah ni tengah sibuk ni untuk sediakan borang dan sebagainya untuk orang masuk. Kita target bulan puasa tau. Biasanya kalau peringkat di kebangsaan ni dia akan buat bulan puasa. Antarabangsa lepas raya. Kan? Tapi sekarang ni kalau tak silap lepas raya tau. Dia dah anjak dah lepas raya. Baru ni pun lepas raya. Sebab dia kerana waktu kan dah cepat ni. Yelah kita raya tahun depan pun raya bulan 2 kan. Jadi kebangsaan memang lepas raya je buat. Saya ingat masa saya kecil dulu raya bulan 12. Lepas tu dia ingat cuti sekolah bulan 12 tengok raya. Dia dengan anjak. Okey. So dalam pertandingan apa semua tu, di peringkat nasional kebangsaan Ustaz dah pernah ada. Di peringkat antarabangsa maknanya pergi ke luar negara bertanding, mewakili negara. Kalau kita ni dapat top 3 di kebangsaan, top 3 ada Johan, naik Johan ataupun tempat ketiga, JAKIM akan hantar peserta ni ke luar negara. Tapi negara ni atas JAKIM lah, mana dia lah yang suggest kita pergi ke mana. Macam tahun 2024 tu, permulaan saya dapat naik Johan kan, 2024 saya pergi ke kota Baghdad di Iraq. Masa tu di kota Baghdad. Dan di luar negara dia punya saringan dia lain, tak sama macam Malaysia. Kalau di Malaysia ni dia punya penghakiman tu memang kata teliti lah, maksudnya betul-betul kemah lah. Sebab hakim ni duduk di depan, duduk dalam bilik. Sama je macam kita kan? Mana di
Kalau kat Malaysia macam tu kan, dia duduk dalam bilik. Di Malaysia maksudnya, di Malaysia itulah sebagai di Malaysia ni hakim duduk dalam bilik. Qori hakim tak boleh nampak qori yang baca. Betul. Tak boleh tengok qori baca sebab hakim dalam bilik. Dia hanya dengar suara sahaja. Tapi kalau di luar negara, kebanyakan hakim duduk di depan. Hakim boleh nampak, boleh tengok qori ni siapa baca. Dia macam contoh akademik Fantasia lah, ada dia juri kat depan. Ada 3 orang. Masa di Kota Baghdad tu, dia ada dua saringan. Maksudnya saringan pertama, kalau kita lulus boleh pergi ke saringan yang pentas utama lah. Tapi ke akhir. Masa di Baghdad tu. Dan masa tahun 2024 tu saya boleh ke peringkat akhir. Lepas saringan yang pertama tu, masa tu jam pukul 2 pagi. 2 pagi. Kita tengah tidur. Dan sudah pagi tu sudah baca. 2 pagi tu, bunyi ketuk pintu. Bunyi apa ni? Buka pintu. Dia pun main hulu surat. Benda ni, mabrur. Dia kata, anta berjaya ila akhir untuk final lah. Masuk. Dengan keadaan ngatuk mata mamat. Segar kita. Bila boleh tengok, boleh pergi apa? Peringkat seterusnya ni lah. Dan lepas tu cumanya di sana tu undi dia pakai kertas gitu je. Dia undi giliran ke undi ayat? Undi giliran. Dan ada dalam 7 orang peserta yang pergi ke akhir tu. Tulis kertas dia kumpul 3-7 orang. Duduk ambil gitu je. Kalau kita ni ada sistem yang baik lah. Cuma di sana mungkin permulaan sana dia anjur peringkat antarabangsa. Dan di sana tu dia tak sama dengan Malaysia. Dia punya format. Kalau di Malaysia ni kita kena buat lagu wajib bayati. Adanya nahwan selepas tu, tanam wajib dan sebagainya. Dia ada lagu wajib dengan orang kata lagu tambahan lah. Tapi tambahan. Dia mesti ada 3 konsep dia kan. Mesti ada 3. Mesti kena buat lepas bayati mesti kena buat sobar contoh, kena buat nahwan. Tapi di sana tu mencabar. Mencabar tu dia bagi ayat sama belaka. Semua ayat sama. Kalau tak silap hari tu surah Al-Maidah ayat 51. Ayat tu memang panjang-panjang. Ayat panjang-panjang dan perlu kepada nafas yang panjang. Dan wakaf ibtidak pun susah. Jadi sangat-sangat mencabar. Jadi kita pun kena qari ni memang kena modal dia, nafas panjang, suara yang mana baguslah. Masuk gitu. Lepas tu pula dok sihat. Betulang. Dah duduk baru sampai duduk di Baghdad di punya udara kan, sejuk kan. Jadi peringkat akhir jadi kurang bacaan kurang sikit lah ketika itu. Dan tapi Alhamdulillah dapat perform yang baik lah juga masa tu. Tapi memang di sana dia lebih ukur kepada nafas yang panjang. Dan sebenarnya dia orang juri ni, hakim ni dia nak tengok muka kita kan, nak tengok mulut kita kan. Kita sebut tu macam mana. Dan juri masa tu pula Qari Muqtabar Syekh Dr. Ahmad Nu'ainat. Memang kita juara dunia lah dia champion of the champion ni. Qari yang besar lah. Mana kalau di Mesir tu dia seorang Qari diraja lah. Dia kalau pertandingan kan, kita di Malaysia, pemilihan ayat tu setiap peserta dia dah beri ayat. Contoh Al-Maidah ayat 51 sampai 63 contoh. Lepas tu bawa lagu ni. Dia mesti ada untuk ayat ni bawa 3 lagu ni. Susunlah ikut pandangmu. Orang lain dapat ni ke macam mana sebenarnya? Dia bergantung kepada ayat juga sebenarnya. Siapa yang dapat ayat yang mudah dibaca dan taranum yang mudah, satu advantage lah bagi dia. Masa kita nak masuk tu kita dah tahu ke ayat-ayat ke main pukul rambang je? Masuk mana? Masa kita bertanding tu, mana kita tahu dia ada, sebab kita ada 10 orang, dia ada 10 set ayat. 10 set ayat. Lepas tu kita cabut. Dia cabut undi dengan komputer. Kita tekan tu dia bagi siap. Tapi dia bagi tu pukul 9 pagi. Kita cabut ayat lama dah, tapi dia bagi ayat tu pukul 9 pagi. Malam baca. Jadi pukul 9 tu lah kita nak berlatih sampai ke malam baca tu. So ayat tu sajalah, dia takkan ada orang yang ayat yang sama je. Kan maknanya kita dengan dia ada 2 orang yang dapat ayat yang sama. Tak ada. Dia takkan jadi sama setakat ni.
Setakat ni tak pernah berlaku lah ayat yang sama. So maknanya setiap orang akan bawa ayat yang berbeza, cerita atau terjemahan yang berbeza. Jadi terpulang pada kita lah. Kita kena susun lah. Kan? Cumanya di Malaysia ni format dia ni lagu wajib tu. Sepatutnya tak adalah lagu wajib tu. Tapi oleh untuk nak menguji seorang qari ni, nak mencabar seorang qari ni, perlu buat lagu wajib yang orang kata tak sepadan dengan ayat tu. Maksudnya kalau contoh jalan cerita kisah-kisah Nabi dan sebagainya, patut bawa dengan taranum sikah. Tapi diletakkan kat situ taranum jaharkah. Contohnya maksudnya, tapi sebenarnya untuk uji seorang qari tu kemahiran saya. Contoh saya di kebahasaan baru ni memang sedikit kacau sikit. Maksudnya kacau dia bukan macam susah sikit nak bawa. Sebab saya dapat bawa ni taranum sabah dan jaharkah. Taranum jaharkah dan sabah. Jadi selepas habis jaharkah tu, sebagai contoh saya masukkan, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu, selepas tu nak masuk sabar. Kena nak cari sabar tu susah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sabar ni lebih kepada memujuk rindu sifat dia tu. Jadi nak jumpa sepajarkah tu macam bela. Kalau saya rasa memang ada kesilapan lah kat situ. Mungkin Hakim akan potong juga poin-poin sikit. Sebab dia nampak kita macam sesak sikit nak jumpa kepada nak mulakan dia tu kan. Tapi yelah, kalau dah maksud ayat itu tak sama, tak kena dengan, jadi macam macam kan. Kita contoh macam tadi tu Sobar nak merayu tu apa? Sobar. Tapi cerita pasal azab kubur. Azab kubur. Macam mana nak kesesuaian dia tak itulah. Okey. Ini lebih kepada format dalam pertandingan lah. Memang dah ada cadangan supaya tidak ada taranum wajib ni. Tapi oleh kerana nak menguji kemahiran qari-qari tu, kena buat juga. Okey Ustaz, pengalaman kan, dalam banyak pengalaman Ustaz terlibat di peringkat sekolah, di peringkat daerah, remaja, antarabangsa ni kan, mesti ada kisah dia lah kan, yang mungkin Pak Zam minta eksklusif lah kan, dekat buka file ni kan. So bolehlah mungkin tak ceritakan. Cuma Pak Zam tak nak Ustaz ceritakan sekarang. Sebab kita kena berhenti dulu seketika. Ustaz sambung nanti dalam segmen yang seterusnya. So sahabat-sahabat sekalian, kita jumpa selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Pak Zam. Dan pada hari ini Pak Zam bawakan seorang individu yang selalu mengalunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan pernah dinobatkan sebagai juara negeri, Ustaz Abdul Hadi. Tadi sebelum kita berhenti sahabat-sahabat, kita Pak Zam ada tanyakan berkenaan dengan pengalaman Ustaz kan. Dan untuk segmen kali ini, Pak Zam nak serahkan pada Ustaz, boleh kongsikan pengalaman manis ke, pahit ke, sedih ke, seram ke kan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan supaya para penonton yang ada di luar ni mungkin boleh dapat manfaat, boleh dapat kita kata ambil iktibar lah. Jadi silakan Ustaz, pengalaman. Baik Pak Zam, pertamanya iaitu saya berasa satu pengalaman sedih lah. Sedih ni dari pengalaman saya, ayah ni dia memang nak sangat saya buat penampilan di peringkat negeri di hadapan dia. Tapi oleh kerana arwah ayah ni tahun 2015 dia meninggal,
Meninggal tahun 2016 saya masuk peringkat negeri. Tahun 2015 saya peringkat daerah je. Dan pernah sekali saya kena marah dia arwah ayah ni. Baca bila tengah baca tengah tarik tu muka surat tu jadi terbang tiba-tiba. Patutnya malam tu ayah ni macam dia confident lah kita dapat Johang. Tapi oleh masa tu silap tahun 2014. Masa tu dia ada di Bukit Wang, masa tu peringkat daerah. Dan masuk dari tuan rumah Bukit Kuang. Bukit Wang di Batu Akik. Masa tu peringkat daerah. Peringkat negeri lagi. Lepas tu pengalaman lah. Muka surat boleh angin lah. Ngau baca sudah. Ya ayyuhallazina amanu la muka surat Beralih. Allah. Berhenti gitu, kejut. Lepas tu turun petang tu, ayah bepak belah karung. Apa baca. Dia tahu tak? Benda tu terkalih. Tu kata. Dia tahu tak? Dia tahu tak? Kita tak. Dia tak pasang masa jauh sekian kita. Tu pertama kali mula memang banyak pernah sekali dua lah saya biasa salah gitu. Dan 2017 di peringkat negeri masa tu di Dungun. Saya salah baca jali ayat surah Ibrahim, muhti'ina muqni'i ru'usihim. Saya baca masa tu ingat lagu Jiharkah saya pun. Muhti'ina muqni'ina na tu jelas. Patutnya tak ada na. Saya tambah na. Macam tambah ayat lah. Tambah huruf. Jadi memang kesalahan jali lah. Dan markah saya tikah dengan Johang masa tu Ustaz Afah, tu guru kita. Satu markah. Lepas tu masa tu arwah yang tak ada dah semua. Tu tengok kalau dok salah tu boleh dah pergi kebahasaan tahun 2017. Masa tu. Tu pengalaman. Ni betul-betul usaha nak memang masa kebahasaan saya pergi kebahasaan tahun 2019. Maknanya 2016 saya masuk tak boleh. Masa tu Ustaz Tamizi Rahman Johang. Boleh ke dia. Dan 2017 salah tambah 6. 2018 saya masuk di Kuala Bergang. Masa tu suara dok sihat. Memang baca tu setiap kali baca bismillah awal okey lagi. Tapi tengah-tengah tu suara muka jadi merah. Memang jadi panah. Kepala jadi macam ke jadi panah. Jadi macam ke pusing. Yang ni suara dok sihat. Masa tu jadi peluh habis. Bila turun petang sakit perut dah. Macam-macam dia jadi macam ke tu lah. Jadi adalah berlaku benda-benda gitu. Tapi saya dekan ni macam menekan. Ya. Tapi saya dalam kita punya pengalaman dan hati saya tu semuanya bagi saya tu dak sihat lah. Saya tidaklah setakat ni fikir kepada macam benda mesti pelik. Tapi tidak dalam qori hakim-hakim dan sebagainya memang ada cerita-cerita tentang berlakunya benda gini. Ada tok guru saya pernah dia cerita. Dia seorang hakim. Dia jadi hakim. Dan dia hakim negeri. Dan dia ditawarkan untuk pergi ke peringkat kebangsaan. Jadi hakim kebangsaan. Dan dia pernah dah nak pergi dah. Dekat-dekat nak pergi dah majlis tilawah tu. Sebelum nak naik kapal terbang ni. Ada dalam 2-3 jam lagi. Dia mari benda ni. Mari sakit perut. Mari muntah. Pesang. Nak naik kapal terbang lila dah ni. Memang dah siap-siap dah nak pergi dah. Tiba-tiba tak boleh naik kapal terbang. Tak pergi KL tu. Dengan perasaan. Nak jadi juri je tu. Jadi juri. Maksudnya bukan sahaja qori pun, mana hakim-hakim pun ada jugalah. Dalam kalangan ni. Tu dah sudah hakim lah maksudnya pemilihan. Dan qori pula ada cerita juga. Pun ada cerita juga. Cerita ni hantar ni tak boleh. Hantar atau macam-macam lah. Memang untuk kalau sekarang ni tak ada dah. Jarang saya bunyi benda-benda pelik-pelik ni tak ada dah. Tapi kalau dulu ada. Dulu memang ada cerita-cerita hok dok puas hati hok ni. Ada juga kan? Ada kalau dulu lah. Tapi bukan sekarang ni kita tak fitnah, tak fitnah, kata ni. Tapi ada, benda tu ada. Mana kita dengar daripada kori-kori lama kan, benda tu ada. Ni kita bertanding ni nak jadi Johan Negeri ni dapat benda Ustaz. Apa hadiah dia? Memang orang beria sangat orang.
bersungguh ni Bersungguh. dapat apa sebenarnya? Untuk tilawah Al-Quran ni memang ada diberi ganjaran, masuk sagu hati. Diberi hadiah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya letak beginilah, di Malaysia ni biasalah, maksudnya tidaklah sebanyak banyak mana, biasa saja. Tapi kalau di Qatar itu, pengalaman saya di Qatar itu, Johor 500,000. 500,000 Qatar. Okey, Qatar duit besar kok. Duit besar, mana dalam 600,000 kita lah. Dan pernah dapat oleh Ustaz Usaini Mahmud. Ustaz Usaini pernah dapat tempat kedua tahun 2023, tak silap saya, 2024 itu lah. Dan dibawa balik 300,000, 400,000. Boleh beli satu rumah. Memang dia balik beli rumah sebiji. Dia Allah. Itu rezeki dia. Tu. Dan kalau di Malaysia ni biasanya, kalau di peringkat negeri biasanya dapat 10,000. Ada peringkat negeri 15,000. Lepas tu boleh umrah kok. Boleh. Ada pergi umrah. Kalau negeri anu tak ada umrah. Kalau negeri lain ada. Ada negeri lain yang ada umrah. Dapat emas biasanya kan. Dinar emas kan. Dinar emas. Itu biasa ganjaran-ganjaran lah yang diberi kepada qari yang dapat tempat yang terbaik. Tapi pengalaman saya setakat ni, untuk saya buangkan segala segala pemikiran tentang hadiah, debar ke apa semua tu, kita tak letak apa-apa dalam hati perut pedal kita. Orang kata kau, hati perut pedal ni sedikit, jangan letak sedikit pun harapan. Saya punya pendekatan. Prinsip Jangan letak sedikit pun dalam hati perut pengharapan apa-apa yang kita dapat, apa-apa tadi lah yang kita target dapat. Perlu ada. Target tapi harapan nak sungguh tu. Harapan kita tak dapat apa-apa. Maksudnya walaupun kita dalam bila-bila pertandingan ni memang ada pengalaman kita rasa nak menang ada, kita rasa debar ada, kita macam-macam gemuruh. Sepatutnya perasaan tu tak perlu ada. Jadi daripada dulu lagi saya tekankan konsep mana dalam hati kita apa semua tu tak ada benda. Maksudnya kita masuk tanding tak dapat tak harap apa-apa pun. Kita buat je lah. Jadi tekanan buat biasa, tekanan pun memang ada. Satu lagi, saya punya pengalaman, saya bila nak tanding baca pun saya tetap buat biasa je, makan nasi. Macam biasa, makan pedas, makan minum air batu ke ais, kita tetap buat biasa, tak ada rasa macam getan. Nak kena jaga lah, 3 hari lagi tak boleh makan tak ni. Ada. Dan pengalaman saya duduk dengan seorang qari. Ada qari ni, dia sampai skotok ada, skot emotion ada, obat sesama ada, macam-macam ada. Lah, esok nak baca, habis semua, demam jam habis. Jadi kita tak kata ke dia, ni sebab obat. Tak, kita buat macam biasa. Tu sebenarnya kabarnya, benda tu sebenarnya walaupun kita tanding pun, kita hidup macam biasa. Esok walaupun kita kalah pun, kita hidup macam biasa. Kita boleh hadiah ke, kita macam biasa kok. So, ini lebih kepada motivasi. Nak bagi kekuatan, confidence, keyakinan kita. Kita alunkan bacaan Quran itu bukan nak cari ganjaran, tapi lebih kepada nak kongsi kepada pendengar kan. Cuma bila konsep pertandingan itu ada menang ada kalah. Ada tetap kan? Jadi kalau kita comel hari tu tip top, kita menang. Kita menang, betul. Kan? Betul. Orang lain pun kalau hari tu kita tergelecor, kan? Orang lain tak tergelecor, tikah beza mata sikit saja, kita boleh menang kan. Dan pengalaman saya juga di peringkat kebangsaan tahun 2024, saya dapat nap Johan. Dan tikah tu 0.4, 0.5. Maknanya makan sama 92. Dan Johan 92 poin. Berapa saya 92 poin juga. Dan begitu juga tahun ni, tahun 2026. Dengan nombor 2 0.3 je, jangan Johan 0.5. Tikah tak ada satu makan. Mana sikit-sikit je. Jadi kita rasa maknanya kita boleh dapat tahap sama je. Sangatlah. Tapi sebab pertandingan ni mesti ada bezakan Johan dengan Johan. Ya, mesti ada. Kalau dok takkan hantar 2 orang kan. Ya, betul. Apa kita tak, maknanya alhamdulillah. Tu alhamdulillah Allah Taala bagi dapat tempat ketiga, alhamdulillah. Tu sebagai maksudnya kita punya motivasi diri kita jugalah untuk kita terus ke depan dengan memudayakan lagi, semangat lagi dengan Quran. Dari sudut kepuasan diri kan, bila Ustaz alunkan, dia beza bacaan dan juga tekanan untuk
pertandingan. Ya. Dia beza kalau kita dijemput untuk majlis apa semua tu kan. Jadi ada tak pengalaman yang kita kata satu Pak Ustaz. Pengalaman saya yang paling saya rasa sadis lah dalam hidup saya ni. Okey. Ini pengalaman berada di dalam istana. Okey. Istana Terengganu. Istana Terengganu. Syarqiyah lah. Istana Syarqiyah. Allah. Mungkin tak apalah, mungkin saya cerita ini pengalaman. Saya seorang qari, ya, pengalaman kita, dan mungkin ini juga kecuaian diri saya. Kita pun ni akui kecuaian. Dan kisahnya saya berada di dalam istana dan majlis tu majlis tuanku. Dan kita memang dah bersedia, dah hadir awal dan dah tunggu untuk tuanku masuk ke dalam istana. Balai program tu. Dan dia mari sakit perut teramat sangat maksudnya. Tapi kata tuanku nak sampai dalam 20 minit, 15 minit macam tu. Lepas tu kita masuk, tunggu dalam tu. Lepas tu saya bagi tahu ke belakang tu, nak pergi tandas. Dah bagi tahu belakang. Nak pergi tandas mana? Lepas tu ada urus dia tunjuk tandas sana tu. Kita masuk dalam tandas tu. Jadi kita ingat masuknya bolehlah selesai dulu. Rupa-rupanya bila nak masuk ke dalam dewan tu, tuanku dah ada dalam dewan. Allah. Tuanku dah ada dalam, tapi saya tak tahu lagi. Bila saya masuk tu, dia ada pintu. Bila pintu tu buka, terus menghadap dengan tuanku. Bila kita masuk, memang tuanku nampak kita. Jadi saya ni memang masa tu, jadi tak tahu apa-apa lagi. Masa tak tahu lagi yang kita ni dah dipanggil untuk baca Quran tu. Dah diumumkan? MC dah umumkan? Rupa-rupanya bila kita masuk dalam tu, kawan sebelah, entah ke mana tadi, sebab MC dah umum dah nama. Suruh panggil ke depan. Abdul Hadi, Cik Abdul Halim untuk membaca Al-Quran. 1 minit senyap dewan. Senyap masa dia bagi tahu, senyap dewan masa tu. Nak tunggu mana saya maknanya. Kalau duduk dalam situasi ni, memang betul-betul masa tu hati debor dengan panas banyak. Macam mana nak jawab ni? Dengan apa ni, bos Putrajaya, Pustia dan sebagainya, Datuk Pengelola, Datuk Bijaya. Lepas tu saya memang dah kata kecup perut 10 kali ni nak buat ni. Lepas tu ada di belakang ada bahagian protokol suruh standby untuk menghadap tuanku. Standby untuk menghadap tuanku. Lepas tu bila habis program duduk Ustaz mengaji juga? Maknanya mengalunkan Quran? Tak baca. Memang skip terus. I see. Dah skip terus. Lepas tu duduk di belakang tunggu tuanku nak keluar. Tuanku nak keluar tu dah diajar di protokol tu untuk sebut apa yang perlu di tu. Dia ajarlah ampun tuanku, patik pohon ampun, patik pohon ampun oleh sungai. Oleh kerana patik kecuaian patik tadi, patik pergi ke sungai. Patik sakit, sangat sakit perut. Tahu pasal patik sakit perut. Ampun tuanku beri ampun. Lepas tu akak junjung kasih. Lepas tu tuanku pun senyum, dia pergi. Dia pun senyap je lah. Dia pun tak kata apa. Tapi alhamdulillah kita pun sejuk sikit. Kita dah bagi tahu tu. Ya, sungguh. Program tuanku kot, bukan program. Tapi start masa tu, jadilah pada tu itulah pengalaman antaranya. Sebab saya dengan program istana daripada saya form 5 lagi. Daripada tingkatan 5. Itu pula jadi dah. Tapi nak jadi tapi kalau nak kata persembahan ataupun mengalunkan Quran untuk pertandingan di peringkat negeri, rasanya tuanku ada kan? Majlis penutup. Majlis penutup, siapa yang johan dia akan ulang, maknanya dia akan baca kat depan tu. Macam tahun ni Raja Muda. Raja Muda. Maknanya Ustaz untuk pertandingan memang pernah mengalunkan Quran depan dia. Cuma di dalam istana hari tu jadi sikit. Allah nak jadi ke berlakunya hari peristiwa yang betul-betul saya rasa betul-betul hujan, betul-betul hujan. Dan jugalah mungkin sedikit reputasi kita kan. Betul. Ramai semua orang ada, MB ada, Esko ada, majlis besar lah. Majlis besar. Itulah majlis watikah imam masa tu. Majlis watikah kepada imam.
Yelah. Okey, memang semua orang kuat maidam, orang kuat semua jahit ada. nah kan. Semua ada. Itulah. Okey, Dan okey. gitulah, saya jemputan ni setakat ni program-program di istana, program kerajaan negeri, program apa ni di sekolah. Alhamdulillah lah untuk setakat ni. Okey, Ustaz, sebenarnya kita ni dah kesuntukan masa kan. So dalam masa yang berbaki dalam beberapa minit ni, mungkin Fauzan nak bagi ruang dan peluang kepada Ustaz untuk mungkin bagi nasihat lah kepada para pendengar kita, baik yang tua yang muda, untuk minat kepada ilmu Tarannum ini, ataupun apa-apa nasihat Ustaz lah. Baik, mungkin boleh dalam tempoh 3-4 minit ni. Okey, baik, Alhamdulillah. Untuk kita ni seorang Muslim, kalam Al-Quran ni mu'jizat. Mu'jiz. Kalam Al-Quran ni adalah satu benda ni mu'jizat yang Allah Ta'ala turunkan. Maksudnya, kalau kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab Zabur, kitab Injil, dah diseleweng dan sebagainya. Jadi kita dah tak boleh nak buat kaji, nak baca dan sebagainya. Tapi Al-Quran ni benda yang sangat indah. Benda yang indah. Apa yang diturunkan oleh Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itulah yang kita guna. Lebih-lebih lagi kita membaca. Lebih-lebih lagi untuk kita hiburkan diri kita. Jadi ilmu Tarannum ni salah satu ilmu yang boleh kita belajar, boleh kita ambil ilmunya dan cuba kita rasa, maksudnya kemahnisan dalam nak membaca Al-Quran. Ada satu hadis Nabi SAW, potongan hadis tu, hasinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan suara, kita boleh guna suara kita, ambil suara, gunakan sebaik-baiknya untuk kita guna dalam bacaan Al-Quran. Menyedapkan lagi bacaan Al-Quran, bukan untuk kita sahaja. Kalau orang ada suara, dia boleh berkembangkan lagi untuk dakwah. Sebagai dakwah, saya lihat untuk dunia sekarang, akhir zaman sekarang, memang kita kena lawang dakwah moden-moden, maknanya benda-benda akhir zaman ni, hak moden. Contoh, konten-konten yang kata konten-konten hak dok pakai, kita bilahkan dengan konten-konten Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Rasanya sekarang ni zaman AI, Ustaz. Tak ada tidak mustahil untuk AI dia boleh bawa lagu tu. Cuma ialah kalau kita tengok kan AI sekarang ni, dia tak boleh pun kalau kita tanyalah AI tu apa saja jenama tu, kita tanya contoh hukum itu ini, dia akan bagi jawab ayat Quran, jawab tetap jawab, tapi entah mana-mana ayat dia ambil, dia tambah kat sana, bolok campur sana sini. Dan kemungkinan kalau dari sudut Tarannum ni juga, kalau lagu sekarang ni orang tak buat dah lagu-lagu kompos ni, AI je, 1 minit siap lagu kan. Jadi mungkin benda tu akan ada kan. Jadi mungkin nasihat Ustaz untuk ialah persiapan kita ni, orang-orang yang minat pada Tarannum ni, supaya kita kata tidak terpengaruh, kena semak kan. Kita dengar macam ya dah, tapi salah rupanya. Jadi mungkin komen Ustaz sikit sebelum kita tutup. Dari segi untuk Tarannum ni, maksudnya belajar Al-Quran ni, pertama satulah gurulah. Yang penting berguru. Sekarang ni ialah walaupun ada AI, dia tak boleh nak, maksudnya kita nak belajar ke situ, belajar dengan AI. Sekarang ni pentingnya masih lagi ada guru-guru yang masih ada sekarang ni. Guru hidup. Yang masih ada sekarang ni, yang boleh kita cari, yang boleh kita belajar untuk lagu-lagu Tarannum pun sekarang ni pelik-pelik juga. Ada juga yang lebih-lebih. Ada yang lebih-lebih, macam lebih-lebih, terlalu lebih. Maksudnya burdah Jawa dan sebagainya. Adalah macam-macam. Macam-macam. Jadi perlu kepada berhati-hati. Nak elemen tempatan kot Ustaz. Dia nak bawa mesti kan. Kalau kita tanah Melayu, tanah Jawa, apa salahnya kita baca Quran dengan tu kan. Kalau kita suka Piramli kan, lagu kita ambil lagu Pak Belalang. apa tu, ada satu kita gunakan lagu burdah itu untuk
masuk ke dalam Al-Quran contohnya. Kan? Tu memang tak boleh lah. Ya, memang betul. ni kan. Seloknya benda ni kita dengar qari-qari yang muktabah lah. Contohnya Syekh Muhammad Khalil Al-Husari kan. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tu benda-benda yang bila awak dengar ni awak tak sedap. Ya. Satu saat Al-Ghamidi kita dengar dia baca kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita boleh ikut dia punya nada dia. Dan sebenarnya kalau kita amati betul-betul dia sangat-sangat seronok, sangat-sangat. Betul. Dia ada zuk dia. Ada zuk dia. Satu lagi Syekh Muhammad Ayub. Saya sangat suka dengar. Syekh Muhammad Ayub. Okey. Macam mana bacaan dia? Lupa pula gerak dia. Syekh Muhammad Ayub. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lupa dah. Syekh Muhammad Ayub pun salah satu yang bila dengar tu Allah memang. Dan saya pernah duduk bersama dengan ayah ni. Dia duduk dalam kereta pasang lagu Syekh Mutawalli. Pasang Syekh Mutawalli. Okey. Syekh Mutawalli ni biasa dia glamour dengan taranum sikahnya. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله Allah. Syekh Mutawalli, bacaan dia tu kita dengan jalan cerita, Masya Allah. Cara dia tekan. Qala ma'azahu. Cerita apa? Nabi Yusuf dengan Firaun. So kalau siapa yang mahir bahasa Arab, faham. Faham tu. Dia lagi sedap kan? Saya pernah nak duduk dengan ayah. Dia duduk buat kereta. Dia tengok netek mata dia. Maksudnya, dia dengar tu sambil menghayati lagi dia. Gitu. Tapi kan mujizat Al-Quran kan. Walaupun kita tak tahu maksud dia, kalau orang memang tak ada basic kan, tak tahu Arab. Tapi bila kena dengan lagu, kena bacaan, boleh betul. Kan penceritaan tu kita boleh agak maksud dia. Betul. Walaupun kita kata sepatah tak faham pun. Tapi kerana dia bawa tu menangis apa dia punya nada pergerakan ni boleh faham ni ayat ni nak siapa ni azab ni contoh. Satu lagi Dr. Abdul Basit. Dulu saya dengar kaset je, tapi bila ayah buat CD, masuk dalam CD tu, rupa-rupanya dia baca surah Ad-Duha sambil menangis. Dia kesak ni. Ya. Kita pernah dengar lah kalau Basit dia kalau Syekh Basit dia memang kalau live dekat Masjidil Haram dulu memang dengar dia solat dia tak boleh lah bunyi tu kan. Tapi kita tak boleh nangis. Kan. Betul tengok. Allah bila kita tengok kan? dulu kaset bila kita pasang CD rupanya menangis. Allah. Kita insya-Allah sampai dia menangis. Gitu. Okey, sikit Ustaz sebelum kita habis. Kan? Idola. Ustaz suka bacaan siapa? Lenggok siapa? Kalau Ustaz jadi imam, siapa? Kalau dari segi dan kenapa suka? Suka. Dari untuk baca dia dalam kaedah taranum ni dia ada dua, satu mujawad kan, satu murattal. Kalau mujawad ni dalam tilawah lah, maksudnya dalam bacaan lambat ni lah. Qari-qari, contoh Mustafa Ghalwash. Saya lebih cenderung kepada bacaan yang yang tempo yang lambat. Tempo tak terlalu laju. Contoh guru saya lah. Sekarang ni masih saya lagi berguru Ustaz Tirmizi Haji Ali. Dan saya menggunakan dia punya uslub dan dia punya tarik dalam bawakan dia. Dia bawa ni tak sama sama lain. Dia ada keunikan dia tu. Tak sama dengan qari-qari yang lain. Dan suara dia, sebutan huruf dia sangat-sangat berlahjah Arab. Cara dia bawa tu. Jadi memang saya mengidolakan dia satu. Ustaz boleh tiru. Dan saya boleh tiru dia. Saya boleh tiru. Untuk qari lain, untuk guru-guru lain saya boleh tiru juga, tapi tak sama sama dia. Dia ni memang dia sendiri bagi tahu yang orang lain susah nak ikut dia. Jadi kita ikut dia kata maksudnya kita boleh bawa dia. Jadi dia pun bersungguh mengajar. Manja sikit Ustaz. Manja sikit kan.
Contohnya, Kita ada tak apa, kita ada extended extend. timing sikit. Ayat apa? Wa nufikha fis suri fasa'iqa man. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Sekali ni ulang sekali. Okey. Ambil ayat lain sekejap tengok sikit. Boleh. Kalau nak bawa jadi imam tu tak boleh baca gitu kot. Kalau Sambut makmum kat belakang. Allah. kalau imam baca ayat lazim lah, ayat lazim. Wasyamsi wadduhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Allah. Tu bacaan mujawad lah. Maksudnya gerak lambat satu-satu. Adanya elemen burdah kat dalam tu, susunan. Tu biasa bawa time solat lah. Tu kita galik-galik. Tu bacaan biasanya persembahan lah. Persembahan. Kalau baca solat gitu, satu ayat boleh ha. Wasyamsi wadduhaha. Allahu Akbar. Nak baca panjangnya panjang pula. Penatlah kita kan. Biasa kalau imam solat murattal. Murattal saya lebih cenderung kepada bacaan Syekh kadang-kadang Husari. Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari sebagai contoh. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Dia punya bawakan tu memang ada dia sekali dengan dia punya nada dia. Itu ustaz kata tadi tu, ustaz kali kedua tu tarik tu. Kita yang dengar ni pun hak yang ustaz kata salah tu pun sedap dah. Kalau hak betul lagi memang dah lah. Allah. Kan memang Allah Rabbi. Sebenarnya ustaz Pok Zang rasa bersyukur. Alhamdulillah. Ustaz sanggup datang ke podcast kami ni, meriahkan studio kami ni dengan bacaan Al-Quran. Kami rasa cukup seronok. Ni sebenarnya tak cukup ni. Kita buat sejam lebih ni tak cukup. Kan? Seronoknya. Dan Fauzan harap juga sahabat-sahabat kita kat luar tu pun dapat sesuatu lah. Seronok sebenarnya. Kita kenal, kita tahu kan. Indahnya Al-Quran itu. Ya, indah. Kan? Jadi akhir katalah kan. So pertama di peringkat di pihak Buka File ni kita memang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah. Dan Pok Zang harap ini bukan kali pertama dan terakhir. Mungkin kita boleh bincang untuk tajuk lain, untuk kupas lagi kan. Boleh. Dan mungkin macam mana kita nak bawa anak-anak muda kan. Ustaz boleh bawa seorang pula ke, kita nak tengok macam mana. Pok Zang ada tengok dalam YouTube
apa ni Ustaz interview seorang tu kan, juara dekat kecil lagi budak ni. Tu ada. Ada adik tu kan, adik Allah Rabbi saya Adik tak ingat. Cikgu Muhammad Amar. Ya, betul. Dia duduk sini je dekat apa ni? Memang anugerah yang susah nak cari. Betul. Itu antara jadi orang-orang macam tu mungkin kita boleh bawa, insya-Allah. betul. Kita tengok kepada ni nanti mungkin tim production saya akan berhubung dengan Ustaz. insya-Allah. So sekali lagi Ustaz, banyak yang kita belajar. Ustaz dah belanja banyak lagu-lagu budah-budah yang saya sendiri pun tak tahu apa ni nama dia. Ingat-ingatlah sikit-sikit. Ustaz kata salah, tarik balik, ulang mula. Saya rasa itu dah betul dah Ustaz. Kan? Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ustaz kerana sudi. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, kita bersyukur kita dapat belajar hari ini benda yang baru. Kan? Benda yang kita rasa ialah benda yang manfaat lah. Mana-mana yang tak boleh lagi nak berlagu, jangan tunggu pandai berlagu baru nak baca Quran, jangan. Kan? Ada peluang belajar, baca. Dan bila kita dah baca Quran, cuba berlagu, jadi kemanisan, keseronokan itu akan hadir sendiri. Ya, betul. Jadi sekadar ini dulu pertemuan kita dalam Buka File Podcast. InsyaAllah dalam siri episod File akan datang, kita akan bawakan lagi tetamu-tetamu khas yang akan kongsikan kisah-kisah khas mereka eksklusif di Buka File Podcast. Jadi akhir kata, terima kasih sahabat-sahabat yang menonton, pada yang belum subscribe, pada yang belum follow page kami, social media kami ada di YouTube, kami ada di TikTok, di Insta, di Thread. So sudi-sudikanlah, sebar-sebarkanlah ilmu ataupun pengalaman perkongsian kita pada hari ini. So sehingga jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.